Korang tahu tak ada burung beo yang tak boleh terbang langsung? Jom aku cerita pasal kakapo. Kakapo ni burung nuri paling berat di dunia bagi kategori burung. Kalau kategori manusia paling berat, korang yang tengok video ni lah pemenangnya. Alah, gurau je. Bayangkan burung beo seberat 4 kilogram cuba terbang. Memang tak logik kan? Sebab tu dia jalan je. Tapi jangan pandang rendah. Kakapo ni pandai panjat, pokok macam ninja. Kaki dia kuat gila. Kalau kita yang badan berat, kita cuma boleh peluk pokok je lah. Yang paling best, burung ni ada bau wangi. Macam madu campur bunga. Serius tak tipu korang. Tak payah sembur perfume penuh badan macam kawan sebelah awak. Tapi bau wangi burung ni bantu diorang cari kawan dalam hutan gelap. Macam pakai perfume semula jadi je. Orang kata bau dia macam lilin lebah atau minyak wangi mahal. Confirm korang nak hidu kalau jumpa. Kakapo ni vegetarian. Dia suka makan buah, biji dan daun. Hidup simple, tapi bahagia je. Simple tau, bukan single. Haha. Malangnya, kakapo hampir pupus. Tinggal kurang 250 ekor je kat New Zealand sekarang. Kesian kan? Jom kita sama-sama jaga alam supaya makhluk comel macam ni tak pupus. Share dan komen kalau korang suka. Support aku untuk lebih banyak video best macam ni. Okay?